Saya juga diberikan tugasan yang sama untuk membuat live ketika Israel datang. Seperti mana Kak Ardel yang diberikan tugasan oleh kapten dia, oleh dia punya ketua untuk buat live TikTok apabila kami nampak tentera Israel. Saya juga diberikan tugasan yang sama untuk membuat live ketika Israel datang. Apakah live itu gunanya? Live itu gunanya untuk menjadi bukti dan kamu semua yang live bersama saya pada waktu itu menjadi saksi. Kalau perlu kita pergi ke mahkamah antarabangsa, kalau perlu kita pergi ke mahkamah dunia, kita bawa bukti itu bahawa sebenarnya kita ini adalah satu kelompok, satu kumpulan yang tidak ada senjata. So bila Israel datang, saya akan buat live dan saya akan tunjuk saya buang pisau, saya buang perkara-perkara tajam. Saya tunjuk satu-satu, saya buang apa lagi, mata kail, saya buang ketip kuku, saya buang handphone kawan-kawan saya buang ke dalam laut. Okey? Lepas tu, bila kita buang, kamu nampak sebagai saksi. Kalau pada waktu tu ada 7,000 orang yang tengah tengok live, 7,000 orang jadi saksi. Lepas tu bila saya buang kat dalam laut, pada waktu tu buktinya bahawa kita tak ada senjata atas kapal. Saya akan tunjukkan sekeliling kapal saya. Masa tu IDF ataupun Israel ni dah datang dekat. Pada waktu tu diorang jadi buntu sebab mereka sebenarnya nak tuduh kita ini adalah didanai ataupun di sebalik kita ni adalah pengganas. Tidak, kita bukan pengganas sebab kita tiada senjata. Alright. So, masuk red zone nanti saya akan istiqamah cuba buat live.